Sebelum anda beli mana-mana jenis emas, satu soalan penting perlu dijawab. Apa tujuan simpanan anda? Tujuan akan tentukan jenis emas yang sesuai, berapa gram yang patut disimpan dan strategi yang anda perlu ikut. Pertama, jika emas ini untuk dipakai, seperti dipakai harian atau hadiah perkahwinan, barang kemas 916 adalah pilihan terbaik. Ia cantik, praktikal dan masih bernilai tinggi. Kedua, jika emas ini untuk simpanan dan pelaburan, anda perlukan emas 999.9 dalam bentuk gold bar atau dinar. Spread yang rendah, mudah dicairkan dan sesuai untuk simpanan jangka panjang. Simpanan emas jenis ini lebih cepat untuk anda dapatkan keuntungan berbanding emas perhiasan. Dan ketiga, jika emas ini untuk wasiat, anda perlukan bentuk emas yang mudah diagihkan dan bernilai besar. Contohnya gold bar 100 gram, 250 gram atau 1 kilogram. Emas fizikal yang disimpan atas nama sendiri lebih mudah dipindah kepada waris tanpa proses yang rumit. Ramai membeli emas mengikut emosi. Tetapi penyimpanan emas sebenar beli mengikut strategi. Apabila jelas tujuan, simpanan anda akan jadi lebih tersusun dan berkesan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.